Fast Grow ke Johor. Sebelum puasa hari tu, tim kami pergi ke Kulai, Johor, melawat satu kebun pelanggan kami. Inilah kebun beliau. Banyak aktiviti yang kami lakukan di sana. Macam-macam lah. Tengok pH tanah, demo cara tabur baja, rawat tanah, dan juga ada buat siraman folia bioganik pokok yang terbantut. Macam-macam lah aktiviti yang kami buat, yang kami lakukan bersama di sana. Ada pokok yang dah keluar mata ketam, kita pun ajar cara nak guna baja merah sembur dekat batang. Boleh kata barang-barangan Fast Grow ni mudah nak guna, senang nak pakai. Dah sampai ke Yong Ping, kita melawat kebun Abanas, ejen Kempas di Johor. Alang-alang dekat sini, banyaklah benda yang kami buat. Tengok penyakit pokok, terangkan cara guna, cara pakai. Banyaklah aktiviti yang kami buat. Ini tabur baja, yang ni buat siraman pangkal pada pokok yang ada masalah. Yang ni kita tabur baja Black Wizard merah dekat tanaman pokok nangka yang dah start berbuah. Semasa perjalanan sempat juga hantar baja dekat orang yang order dengan kita. Terima kasih sebab gunakan produk dan yakin dengan produk kami.